وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، كم من بدر أو عن سامع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Kata Imam tentang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik dan satu-satunya pemberi rezeki yang maha berkuasa, yang boleh membuat apa saja yang dikehendaki. Allah SWT bila membuat satu keputusan itu perkara, maka perkara tersebut pasti berlaku. Bila Allah SWT menurunkan hujan, maka hujan turun dan tidak ada satu yang boleh menyekat hujan tersebut daripada turun. Dan bila Allah SWT memberhentikan hujan daripada turun, hujan akan berhenti, keadaan mungkin akan kering, tandus, tidak ada air, dan tidak ada siapa yang boleh memaksa Allah SWT untuk menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa, Ta'al. Allah Ta'ala sendiri tahu tentang zat dan sifat Allah SWT, Ta'al lima yurid. Allah Ta'ala itu sangat berkuasa untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allah sejak azali lagi dan Allah sampai sekarang, sampai bila-bila pun tak pernah berubah zat dan sifat Allah SWT. Yang berubah ialah keyakinan manusia pada Allah. Yang berubah, yang berbeza zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman sahabat dengan zaman kita ini, ada keyakinan manusia kita zat yang maha berkuasa, hubungan manusia dengan Allah. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Dan Allah SWT menciptakan sesuatu tanpa ada contoh dan tanpa ada bahan. Tak perlu pada contoh dan tak perlu pada bahan. Allah Ta'ala ciptakan langit dalam masa 6 hari. Allah Ta'ala ciptakan, dan Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Tidak ada perbezaan dalam ciptaan Allah. Benda yang besar, benda yang kecil, benda yang tak nampak, benda yang nampak, bagi Allah Ta'ala sama saja. Tidak ada satu benda yang mana bila dia besar, dia jadi rumit, susah nak ciptakan, perlu pada berfikir ke tak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala bila nak sesuatu perkara, perkara tersebut terus terjadi. Bila Allah Ta'ala nak saja satu perkara terjadi, perkara itu terus terjadi. Itulah hebatnya Allah, agungnya Allah. Siapa yang dapat Allah, dapat segala-gala. Siapa yang terlepas Allah, terlepas segala-gala. In wajadtani wajadta kulla syai', wa faqatani faqatta kulla syai'. Tuan-tuan yang mulia, sebab itulah Allah SWT adalah zat yang menjadi kewajipan kita untuk kita cintai Allah SWT. Jadi kewajipan kita untuk abdikan diri, bukan lagi cinta, lagi dah sayang. Ya Allah Ta'ala adalah zat, satu-satunya zat yang kita abdikan diri kepadanya. Wahdahu, Allah Ta'ala zat yang esa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah, menyembah Allah SWT dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Allah SWT yang maha berkuasa, yang maha adil, yang maha hebat, yang maha agung, telah ciptakan manusia dan menerangkan maksud hidup manusia yang semestinya manusia hidup dengan maksud hidup tersebut. Ama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan saja, iaitu untuk supaya
mereka, supaya bagaimana mereka itu menyembah aku dan mereka itu mengenali aku. Liya'budun Ibn Abbas nafsika man liya'bud illa liya'rifun, supaya mereka itu kenal siapa dia Allah SWT. Kata yang mulia Allah Subhanahu wal Ghani, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluk langsung. Wa nahnu fuqara ilaih. Kita semua ni makhluk ni setiap masa, setiap detik berhajat kepada Allah SWT. Itulah yang berhajat kepada Allah. Allah Ta'ala sedikit pun tidak berhajat. Sifat Allah Ta'ala Ghani. Kenapa Ghani? Makna tidak berhajat. Maksud Ghani adalah tidak berhajat kepada makhluk barang sedikit pun. Itu sifat Allah. Sifat Allah SWT wal awwal wal akhir. Allah Ta'ala lah yang awal dan dia lah yang akhir. Maksud Allah SWT awal, Allah SWT adanya Allah tidak ada permulaan. Tidak ada satu benda dalam alam ini yang mana dia ada kewujudannya, tidak ada permulaan melainkan Allah. Tidak ada satu benda. Semua benda sebesar-besar benda macam mana lama ni sekalipun ratus bilion tahun pun mesti dia ada mula. Tapi Allah ada, Allah Ta'ala tidak ada mula. Wal awwal wal akhir, dan dia Allah Ta'ala dia ada, dia tidak ada permulaan, dan dialah yang akhir. Maksudnya adanya Allah tidak ada kesudahan. Allah SWT tidak ada laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sebanding, yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Apa saja yang terlintas dalam hati manusia, yang hati kita lah, yang terlintas dalam fikiran kita tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat zat Allah Ta'ala adalah lain daripada itu. Apa saja gambaran yang terlintas dalam hati kita, yang terlintas dalam fikiran kita tentang hakikat zat Allah SWT, hakikat zat Allah Ta'ala sebenarnya adalah lain daripada itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT. Allah Ta'ala beritahu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala berada di atas tangan mereka. Inna Allah ala ashistawa, Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash, dan ayat-ayat yang seumpamanya. Walaupun begitu, jangan sekali-kali terlintas dalam hati fikiran kita bahawa Allah Ta'ala itu bertangan dan sebagainya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah SWT. Tidak ada satu yang serupa, yang sama dengan Allah Ta'ala, tidak ada. Tidak ada dari semua segi. Dan semua perkara tidak ada. Walaupun kita kata kita melihat, Allah Ta'ala melihat dan kita melihat. Melihatnya Allah dengan melihatnya kita sama sekali tak sama. Kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar, tapi mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah SWT tak sama. Apa saja yang walaupun dari segi perkataan, word dia, dari segi perkataan dia sama, tetapi hakikat makna hakikatnya yang sebenar lain sama sekali berbeza. Sama sekali berbeza. Kewujudan Allah dan kewujudan manusia tak sama. Sebab itu tuan dia mula, perkara inilah yang Rasul-Rasul 124,000, bukannya seorang, bukannya 100 orang, 124,000 Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang dihantar oleh Allah SWT untuk membawa satu maksud. Itulah untuk pastikan setiap kaum, setiap orang, setiap manusia yang jumpa kenal Allah SWT. Perkara yang penting. Ulama menyebut man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Bila dia kenal diri, dia siapa, dia akan kenal siapa Allah. Tentang itu masuk daripada penciptaan manusia yang paling penting ialah kenal Allah. Punca daripada manusia lari mentampukan jauh kehidupan dia tak bukan, dia tak kenal Allah. Dia tak kenal siapa dia Allah. Seluruh manusia walaupun hebat macam mana pun, walaupun dia mengaji belajar sampai universiti macam mana, banyak PhD yang dia dapat, tapi punca masalah manusia ialah tak kenal Allah. Tak kenal Allah Ta'ala. Tak kenal siapa dia Allah, siapa dia pencipta dia, dia tak kenal. Bila tak kenal, seluruh perintah Allah akan jadi berat. Apa saja yang Allah tak perintah jadi, dia tak kenal. Dia ingat perintah-perintah biasa. Sedangkan perintah datang daripada Allah, pencipta dia sendiri. Tidak ada siapa yang boleh menciptakan kita melainkan Allah. Bukan ibu bapa kita, bukan doktor, bukan orang yang pakar dalam bidang perbidanan dan sebagainya. Tak, yang menciptakan kita Allah.
Dan penciptaan manusia begitu dahsyat, dia punya kehebatan, menggambarkan kehebatan Allah, kegelapan dalam kegelapan dalam kegelapan. Dan penciptaan yang mana manusia tak boleh nak tahu macam mana dia punya. Ramai orang yang berkahwin dah mahu anak tapi tak dapat anak. Ramai orang yang berkahwin dah bertahun-tahun berkahwin, berpuluh tahun berkahwin, nak ke anak tapi tak dapat. Ramai orang yang dia berkahwin nak anak lelaki dapat anak perempuan. Ramai orang nak anak perempuan dapat anak lelaki. Ramai orang yang anak seorang dapat anak kembar. Semuanya dicipta oleh Allah dan semuanya dengan kudrah Allah SWT. Kehebatan ciptaan Allah ni kalau kita nak cakap memang tak terkata, terlalu hebat Allah SWT. Tapi oleh kerana manusia dikepung oleh asbab, dibesarkan dalam asbab, daripada kecil lagi dibesarkan dalam asbab, manusia terkesan dengan asbab. Bila dia makan, dia nampak daripada kecil lagi yang bagi makan minum adalah ibu bapa dia. Bila dia besar sikit, dia rasa pandai, dia bekerja, dia rasa dengan kebijakan dia dapat rezeki. Dengan sebab dia belajar tinggi, dia usaha lebih, dia buat macam-macam perancangan strategi untuk ekonomi dan sebagainya, maka dia dapat. Manusia terkesan dengan asbab-asbab ini. Dan inilah halangan besar, halangan terbesar manusia untuk sampai kepada Allah. Asbab-asbab ini yang memagari antara seorang dengan Allah SWT, yang menjadi penghalang antara seorang dengan Allah SWT ialah asbab. Bila dia lapar dia makan, bila dia dahaga dia minum air, bila dia sakit dia berubat. Dia merasakan bahawa air, makanan, ubatlah yang menyembuhkan, yang menghilangkan dahaga, yang mengenyangkan dia. Ini asbab, ini cabaran asas tuan-tuan yang mulia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita keluar ke jalan Allah SWT untuk keluarkan keyakinan pada asbab. Mengambil asbab adalah sunnah. Sunnah kita ambil asbab. Tinggal asbab, tidak ada mujahadah dalam meninggal asbab. Mujahadah dalam mengambil asbab. Tidak ada mujahadah dengan meninggalkan asbab. Saya tak nak kahwin, tak nak bekerja, tak nak apa, nak keluar dari Allah. Itu bukan cara. Tidak ada siapa yang beritahu macam tu. Ajaran sesat yang beritahu macam tu. Tinggal asbab, mengambil asbab adalah sunnah. Meninggalkan asbab bid'ah. Tidak ada perkara, tak betul. Semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, sahabat semua berperang, tak ada seorang yang berperang dengan tangan kosong, tak ada. Semua bawa senjata, walaupun pelepah tamar pun bawa. Maksudnya apa? Ada asbab. Asbab tak ada. Mengambil asbab adalah sunnah. Meninggalkan asbab bid'ah. Perkara yang bid'ah tak betul, meninggalkan asbab. Dan berpegang kepada asbab, bergantung pada asbab, hati bergantung pada asbab adalah syirik. Inilah yang nak buang tuan-tuan. Ini perkara yang kita nak buang. Memang asbab tapi kita nafikan. Memang Allah Ta'ala usul. Bahkan talab halal jihad. Dalam hadis disebut mencari rezeki yang halal adalah jihad. Asbab, memangnya asbab kita apa pun. Tetapi bagaimana kita nak tuan-tuan, dia bangun tengah malam, angkat tangan kepada Allah SWT, menafikan seluruh asbab. Ya Allah, bukan saya yang buat. Ya Allah, bukan saya yang cari. Ya Allah, bukan saya yang tanam. Ya Allah, bukan saya yang buka. Bukan saya yang buat ni. Bukan saya yang buat. Engkau yang buat. Antum tazra'unahu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah Ta'ala tak tanya kita, kamu tanamlah tu, kemudian Allah Ta'ala yang tumbuhkan. Tak, Allah Ta'ala tanya daripada awal lagi, adakah kamu yang tanam? Bukan kamu yang tumbuhkan. Tumbuhkan itulah awal kita. Orang yang tak betul dia kata dia tumbuhkan. Orang dia antum tazra', adakah kamu yang tanam benih? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ataupun kami yang menanam? Allah Ta'ala daripada awal lagi dah beritahu, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu yang panah ketika kamu panah musuh tu. Bukan kamu yang panah, itu kamu kita ambil, tapi bukan kamu yang panah. Wa ma ramaita idh ramaita, ketika mana kamu panah, walakinna Allah rama. Tapi Allah yang memanah. Yang memanah ialah Allah. Maksudnya ini hakikatnya Allah SWT nak sangat. Allah Ta'ala nak sangat kita semua ni faham tentang hakikat ni, tentang perkara ni. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah SWT, dengan pertolongan Allah. Itu yang diajar.
Saya yakin kita betul. Memang kita dah ajar, kita kira laungan azan, jawab laungan azan pun dah diajar. Memang Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila sampai hayya 'alas salah, apa yang kita diajar? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada. Tak ada saya, tak ada upaya, saya tak ada apa, saya tak boleh buat apa pun. Saya tak boleh buat apa pun melainkan dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Begitulah dalam semua perkara, dalam semua bab. Nafikan makhluk nombor satu. Jangan sibuk ke benda-benda lain. Nafikan makhluk, termasuklah nafikan diri kita sendiri. Orang yang duduk dalam mesyuarat, jangan di'ijab nafsi. Dia kagum dengan pandangan pendapat dia sendiri. Salah. Dia sajalah pendapat yang bijak dalam mesyuarat ni. Pendapat dia kena diterima. Salah. Dia tak nafikan diri dia sendiri. Ijab dia panggil akan menjadi rasa ujub terhadap pandangan dia sendiri, terhadap kebijakan dia, terhadap kehebatan dia. Ujub. Alhamdulillah. So saya melihat apa saja benda yang selain daripada Allah terlalu banyak, yang terlalu banyak, sama ada yang besar, yang kecil, yang halus, yang tak nampak, yang boleh menyelinap dalam hati. Walau yang kita namakan syirik, walaupun syirik asghar, syirik khafi, syirik yang paling kecil, syirik yang paling tersembunyi. Sebab namakan tersembunyi sebab orang tak nampak, dia datang halus tak sedap. Apa saja syirik, walaupun halus besar kumat, walaupun merayap kecil saja tak nampak, tak disedari, boleh menghancur leburkan sebesar-besar amal. Tuan-tuan yang boleh, bukan benda kecil tuan-tuan. Dua jemaah Allah ni bukan benda kecil. Bukan satu benda training, bukan satu benda yang saya serabut duduk di rumah ni dengan anak isteri nak keluar jalan Allah. Bukan begitu. Bukan begitu maksud keluar jalan Allah. So keluar jalan Allah nak kenal Allah. Maksud dia ialah nak kenal Allah. Susah bagi seorang tu, dia dalam keadaan dia dikepung, dilingkari dengan asbab. Dia nak belajar kenal Allah. Ayah, dia kena keluar, cakap bersama Allah, jumpa manusia, cakap bersama Allah. Tujuan ni untuk saya sendiri, bukan untuk orang. Orang dengar ke tak dengar itu cerita lain. Orang yang buat usaha dakwah, dia mudah give up sebab dia buat usaha untuk orang lain. Orang yang buat usaha dakwah untuk orang lain, dia akan dua keadaan akan berlaku. Satu, bila orang tak dengar, bila an-nas yafiruna min, bila orang ramai lari daripada dia, maka dia akan rasa give up. Yang kedua, dia akan rasa nak marah. Dua keadaan berlaku. Diri dia tak islah langsung, tak akan islah. Dia keluar 4 hari ke 4 bulan balik. Sebelum keluar dengan selepas keluar sama, tak ada benda. Sebab dia keluar, dia buat dakwah untuk orang lain. Tapi orang yang buat dakwah untuk diri dia sendiri, walau bagaimana pun dia buat, malam dia nafikan, ya Allah, bukan aku yang pergi gas, pergi jauh dah, pergi ziarah, pergi jumpa, engkau lah dengan tahu, dengan kasih sayang engkau ya. Kisah-kisah ni berlambak dalam Fadail Amal kita dan kisah malam dan sebagainya. Taufik hidayah Allah, semata-mata taufik. Tak ada langsung. Sekarang ni kita nak nafikan diri kita sendiri ni, supaya betul-betul kita kenal Allah Ta'ala. Dan Allah SWT, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mensyirikkannya. Allah Ta'ala tak ampun. Tapi Allah Ta'ala ampun dosa-dosa selainnya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maksud Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik ialah di akhirat, bukan di dunia. Atas dunia ni, walaupun manusia buat dosa besar macam mana pun, termasuk dosa syirik, syirik khafi, syirik jali, syirik terang-terangan, menyembah lain pada Allah terang-terangan, langsung tak sembah Allah, buat amalan syirik sebagainya. Tapi kalau dia diberi taufik oleh Allah, dia dapat hidayah, dia mengucap dia kalimah syahadah balik, dan dia bertaubat sungguh-sungguh, taubat nasuhah, taubat sungguh-sungguh pada Allah, Allah Ta'ala pasti akan terima. Dan kata Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik di akhirat.
Apabila seorang itu pergi ke akhirat, dia pergi ke dipanggil oleh Allah di akhirat, kadang-kadang dia tak sempat bertaubat pada Allah, membawa seluruh dosa besar. Maka masa itu walaupun dia tak bertaubat, selama mana dia ada iman, maka harus bagi Allah mengampuni dosa-dosa. Tetapi tidak dosa syirik tak. Bahkan orang-orang yang syirik khafi, syirik asghar, syirik yang kecil dan syirik yang tersembunyi ni, dia tak boleh rasa aman, dia tak boleh rasa selamat. Walaupun kita buat usaha dakwah, syirik jadi, syirik yang memang tak buat dah. Cuma syirik-syirik yang khafi ni, walaupun kita dah buat usaha dakwah, dah buat ibadah pada Allah, syirik khafi, benda yang kita kena ingat ada pesanan akhir Rasul, benda yang akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takut menimpa kamu ialah syirik. Kata Rasulullah, ialah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Dan Allah SWT untuk dosa lain ada maaf besar macam mana pun kita tengok orang tu dahsyat betul dosa dia, Allah Ta'ala ada ruang untuk maaf. Tetapi dosa syirik walaupun kecil, tak ada maaf. Tak ada maaf sama sekali. Kita lah yang kita bersihkan hati kita daripada sebarang unsur syirik. Ini sakit pergi jumpa bomoh, tak faham kita. Sama sekali orang yang belajar madrasah lagi langsung kita tak faham langsung. 8 tahun belajar bab tauhid, bila sakit pergi jumpa bomoh pula pakai pun tak tutup aurat, syak rokok lagi. Tak faham. Kita jadi tak faham. Ni pada jumpa. Sebab apa tak jumpa Allah? Dan sebab apa kalau betul pun nak jumpa bomoh pun, biarlah yang bomoh yang kenal Allah. Kita yang buat usaha atas iman amal, kenal Allah Ta'ala, bila ada masalah pergi jumpa bomoh yang tak kenal Allah. Macam mana? Tak faham. Jadi dia tak faham. Tuan yang boleh, dosa syirik, kita kena satu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Orang yang buat haji tak sepatutnya langsung, tak sepatutnya. Tujuan haji bukan melontar, tujuan haji bukan wukuf di Padang Arafah macam tu, berhenti, duduk tengah panas, lontar. Bukan, itu simbolik saja. Tujuan sebenar ialah untuk menolak syirik secara total. Tujuan sebenar haji adalah untuk 100% menolak syirik. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik daripada awal lagi dah. Bila berniat saja buat haji, start daripada bila melalui miqat kita, kalau kita Malaysia naik ke Fatibah Kornul Manazil kan, dekat bila melalui miqat dan kita berniat, terus kita diajar supaya talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, nafikan syirik, menafikan syirik. Bukan syirik sembah patung, sembah tokoh, bukan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Terjemahan dia ialah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kita nafi ialah Tuhan, bukannya makhluk. Faham betul? Yang kita nafi ini ialah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya Tuhan yang bersifat kesempurnaan, yang sifat ketuhanan yang sempurna itu tidak ada melainkan Allah. Yang lain pada itu tak ada. Itu maksud la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah paling kurang yang kita nak faham pun, kalau kita, walaupun kita tak belajar sifat 20 ke tauhid apa pun, kita kena faham betul yang kita nafi ialah Tuhan. Dan Tuhan yang kita nak nafi ni ialah Tuhan yang mana dia sifat dia sama dengan Allah. Tak ada, nak beritahu tidak ada Tuhan yang macam tu melainkan Allah. Allah dia macam tu, lain daripada tu tak ada. Itu yang boleh bila kita faham la ilaha illallah, barulah Allah Ta'ala akan tolong kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita kenal Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang kenal Allah, sahabat besar, kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia makin takutlah pada Allah. Makin dikenal pada Allah, makin dia makin takut pada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
Dia pun risau juga tentang macam mana keadaan di dalam kubur nanti. Risau teman. Dan kita ayat tu sahabat terangkan macam mana Rasulullah SAW panggil kata Sayyidina Umar, tanya, wahai Umar, bagaimana keadaan kamu ketika dalam kubur nanti, ketika muka nakir, bukan lagi dah makhluk sembarangan, tak, muka nakir datang. Muka nakir datang. Bagaimana keadaan kamu pada masa itu? Bukan rupa dia bukan macam biasa ni, tak ada. Luar biasa rupa bukan nakir. Suara dia dengan mata dia luar biasa. Bagaimana keadaan kamu ketika muka nakir datang? Umar kata dalam keadaan saya sekarang ni kan? Ya. Umar kata insya-Allah boleh jawab. Datang malaikat daripada pihak Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW tentang keadaan yang berlaku dalam kubur nanti, apa yang akan berlaku pada Sayyidina Umar. Wahai Umar, keadaan kamu di dalam kubur nanti, bila malaikat bukan nakir datang dan bertanya kepada kamu, Maharabuk, siapa Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu? Bukan siapa lagi dah. Apa Tuhan kamu? Apa dia? Bukan siapa lagi dah Tuhan ni. Apa? Sebab manusia dia bukan sembah benda yang berakal. Benda yang tak ada akal pun dia sembah. Apa Tuhan kamu? Kadang manusia ni disembah apa sajalah. Apa saja dia boleh sembah. Orang Arab jahiliah, sahabat-sahabat dia ingat balik zaman jahiliah. Orang Arab jahiliah sembah tokoh, sembah. Kadang-kadang dia buat tokoh dia tu daripada buah tamak. Buah tamak yang masak dipicik bentuk. Jadi tokoh diusung pergi ke mana-mana dalam safar dia, bawa sembah. Bila dia lapar, dia patahkan tangan makan. Makan Tuhan dia. Marabuk, siapa Tuhan kamu? Apa dia Tuhan kamu? Pada masa itu kau akan menjawab, Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Umar, Allahu Rabbi wa ma Rabbukum. Allah Tuhanku, siapa Tuhan kamu berdua? Wama dinuk, apa agama kamu? Dini Islam, wama dinuk. Agama kita, agama kamu berdua berdua. Wama Nabi, siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama Nabi Yukuma, siapa Nabi kamu berdua? Dia boleh tanya balik. Sayyidina Umar, dia boleh tanya balik mereka. Mereka pun confuse, dari kita bukan lagi. Tuan-tuan yang boleh ini keadaan apabila usaha atas iman dibuat serius, dibuat sungguh-sungguh tuan-tuan. Berarti tidak ada tujuan lain. Bukan macam ni, bukan nak beri laporan Kak Zahri, Bahasa beri laporan Kak Zahri, itu betul. Tapi yang betul, yang paling betul dia punya ialah nak bagi Kak Zahri pada Allah Ta'ala. Orang yang pergi haji, pergi musim haji, pergi jumpa Rasulullah SAW, sebelum masuk dalam Masjid Nabawi depan kan, Nabawi depan masuk tu, ulama kita kena malu, rasa malu. Apa aku nak beritahu pada Rasulullah SAW? Aku dah buat 2 jam setengah setiap hari mesyuarat harian. Kadang-kadang ada, kadang tak ada, kadang ni, kadang ada, kadang macam mana? Apa yang boleh bilang? Kadang keluar, kadang tak keluar. Apa yang kita boleh beritahu? Tak, kalau Rasulullah tanya apa yang kamu buat untuk sampaikan apa yang bandiru ani, walau ayah yang aku beritahu kepada kamu, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat, apa yang kamu dah buat? Itu baru sepatah baru tu. Belum lagi yang lain. Bandiru ani walau ayah. Apa benda yang kita dah buat? Sebab itu tuan-tuan yang mulia, mujahadah untuk dapatkan
Kenal Allah, sembah Allah, buat amal ikhlas kerana Allah. Itu bukan 4 bulan tuan-tuan. Kalau 4 bulan senang. Berterusan setiap hari. Semua orang tak tanyalah orang belajar pondok ke, belajar madrasah ke, orang pergi sufi ke, tarikat sufi ke apa. Itu tak ada lain. Itu yang dia ialah untuk macam mana nak kenal Allah. Mudah dia. Allah Ta'ala tu mudah. Tapi kita tu, keadaan kita tu yang menyebabkan kita jadi ni. Keadaan kita selalu tengah-tengah buat usaha dakwah, datang satu benda asbab terus kita tengah dah elok dah, dah yakin dah ni usaha dakwah ni, usaha ni lah yang menyelesaikan masalah. Bila ada masalah, datang juga pada benda lain. Dan bila nak lepas diri itu? Bila ada buat usaha dakwah, nafi isbat. Bila ada je benda lain, usaha lain, kita terpengaruh pula. Nak jaga tuan-tuan yang mulia, nak jaga ni, nak jaga macam mana kita nak betul-betul ikhlas dan istikhlas dalam buat usaha dakwah. Berkunci daripada kenal Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu kenal aku, sembah aku. Bila kenal, sembah Allah. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu kita nampak niat yang berkait dapat ni ialah hati kita ni. Kita kena tashihun niat. Kena betul balik. Kalau orang lama yang telah buat usaha daripada zaman Masjid India dulu kan, yang ada zaman tu, kena betulkan balik ni. Dia kena betulkan balik. Kena tashih ni mana kena betulkan. Salah kan, rasa salah betulkan. Macam kita pegang steering kita kan, masih lalai sikit kita. Sentiasa betulkan. Syaitan ni memang dia tunggu selalu. Dia tunggu saja, tunggu je. Bila kita ni, bila lalai dia buat. Kita kena betulkan ni. Perkara betulkan ni, tuan-tuan mulia, kena daripada kena selalu, kena sentiasa buat. Betulkan niat ni. Sebab niat boleh terpesong bila-bila masa. Boleh terpesong, tuan-tuan. Naruh. Niat kena betulkan. Tashihun niat. Ikhlas niat. Tashihwa lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat dan memperbetulkan balik niat kerana Allah Ta'ala. Doa lah, apa lagi? Doa. Kita sungguh-sungguh dengan Allah. Masa keluar dengan Allah, doa mustajab. Mintalah sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, terimalah. Kubur kiam. Minta ya Allah, terimalah. Terima itu paling penting sekali, kita terima. Perkataan paling banyak kan. Kalau dalam doa, perkataan paling banyak yang masih doa, kumpul. Terimalah ya Allah, terima. Bukan sosial ni, terima ini. Allah tu, terima. Bukan tasjil asma'. Bukan sekadar kita tulis nama di sini. Kita orang kenal kita ni kalkun ni 4 bulan. Bukan tu, tu atas sana. Terima lagi, tulis lagi nama kita atas sana. Dah terima dulu. Tuan-tuan yang mulia, ikhlas niat ni kena betulkan daripada sekarang. Kalau kita tak ni daripada sekarang kena betulkan. Belum bertemu dengan Allah, kena betulkan niat. Buat ni kerana Allah. Bukan buat nak sukakan orang. Bukan buat nak sukakan syuruh, nak sukakan orang tanggungjawabkan. Buat untuk sukakan Allah, untuk mencari keredaan Allah. Boleh tuan-tuan? Ya, kita buat ni ikhlas ni kena betulkan sungguh. Dan bahaya. Kerana kalau kita tak betul, kita sembunyikan, bahaya. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab apa 3 golongan yang kita terpaksa lah, bukan kita nak, bukan kita suka pun baca, tapi itu yang disebut dalam hadis. Kita kena sampaikan walaupun kita tak suka. 3 golongan yang mana barisan depan soft. Kalau dalam Islam, dalam perjuangan Islam, dalam usaha dakwah ni, mereka ni soft depan. 3 golongan. Yang pertama, orang yang
orang yang kaya. Allah Ta'ala panggil dia akhirat. Apa yang kamu buat atas dunia dulu? Ya Allah, kau bagi aku harta banyak. Semana saja tempat yang kau suruh infak ke harta, tidak ada satu tempat ruang besar ke kecil ke, semua tu telah infak ke harta kepada keluar jalan Allah. Bantu orang keluar jalan Allah, bantu buat masjid, buat madrasah, buat musola, buat apa, bantu orang fakir miskin, semua aku dah buat. Kerana-Mu ya Allah, Allah Ta'ala kata kau buat, engkau buat itulah supaya kamu dikatakan kau sahih, kau karim. Engkau ada seorang pemurah, engkau ada seorang yang mulia, orang yang pemurah. Dan engkau telah diberi gelaran itu, dermawan, jutawan yang dermawan dan sebagainya. Telah diberi, kau suka seronok. Lalu mula-mula dia dihumban muka dia ke tanah dan diseret ke neraka jahanam. Orang kedua dipanggil, orang yang mati syahid. Apa yang kamu buat, kau bagi aku sifat berani ya Allah. Dengan sifat tersebut aku berjuang untuk agama-Mu habis-habisan, sehingga titisan darah yang terakhir mati kerana-Mu. Engkau bohong, Allah Ta'ala kata engkau bohong. Engkau buat itu kerana engkau, supaya engkau dikatakan engkau seorang pahlawan, engkau seorang pejuang yang hebat. Tapi hamba muka di sana seret neraka jahanam. Alhamdulillah. Orang ketiga, orang yang alim, yang qori. Apa yang kau buat? Kau bagi aku ilmu ya Allah, bagi baca Quran, baca Quran dengan baik. Siang dan malam baca tahajud yang mulia semua. Aku buat kerana Allah Ta'ala kata kau bohong. Kau buat itu supaya kau dikatakan tak alim, kau dikatakan kau qori. Kembali muka dia ke tanah, seret neraka jahanam. Bahkan kata riwayat ada menyebutkan bahawa kerana mereka dah api neraka dinyalakan. Bukan sembarangan. Itu di akhirat. Bagaimana dengan hadis yang satu lagi? Ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan perkara ikhlas ini. Bagaimana kita biasa dengan hadis yang mana seorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Daripada kecil buat dosa je dia tahu. Sampai dah rambut dah berubah semua, dah apa dah tua. Tiba-tiba dia Allah Ta'ala bagi, mungkin dia taufik hidayah daripada Allah, dia sedar, dia insaf, dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, dan dia mati dalam keadaan begitu, maka dia masuk syurga. Ini berbeza dengan seorang lagi. Seorang lagi dia beramal dengan amalan ahli syurga. Daripada muda dia sampai kedua bertukar, berbalik baik habis. Bertukar, lintang bukang. Sampai dekat tua, dia terbalik. Macam mana kehidupan dia jadi terbalik. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan itu dah masuk neraka. Bukan hati ringan, bukan bergerak ni, buat ikhlas ni semua bagi kita cakap berat. Untuk diri sendiri lah kan cakap. Ulama kata macam mana Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba ni. Ni macam mana dia boleh buat amalan syurga dah begitu, tiba-tiba jadi bertukar. Boleh bertukar macam tu. Dia bukan bertukar sebenarnya. Tak ada bertukar apa. Sebab ulama, kalau kita tinggi-tinggi lah, Imam Ghazali kita mengajar bidin kan, yang kita semua ngaji kan, kampung-kampung mengajar, kita mengajar bidin, nama bagi hati, mengajar bidin. Kita dah tasawuf lah, kita kecil tu banyak dia sebut bab macam ni. Bukan masalah Allah Ta'ala menzalimi hamba, tak. Ulama mengatakan satu maksiat ni, seorang tu dia buat benda maksiat betul-betul lah, yang kita semua maklum. Itu satu benda maksiat. Satu lagi maksiat lagi ialah apabila seorang tu rokok sujud tetapi tidak ikhlas kepada Allah. Dia bukan sembahyang, dia tengah melakukan maksiat. Itu dia maksiat sebenarnya. Jadi sebab itu dalam hadis ini dia tak sebut dia ahli syurga. Dia melakukan amalan yang rupa zahirnya rupa ahli syurga.
tapi niat dia yang busuk, yang disembunyikan, itu niat dia itu sebenarnya menyebabkan dia jadi ahli neraka. Allah SWT bila dia buat, dia keluar jalan Allah SWT, dia buat usaha dakwah, dia bagi masa setiap hari untuk usaha dakwah, tapi niat dia yang salah tu dia sembunyikan. Orang percaya pada dia sampai orang bagi dia, lantik dia jadi orang tanggungjawab, tapi niat dia yang salah tu disembunyikan. Allah Ta'ala benci dengan sifat dia. Allah Ta'ala nak zahirkan siapa dia yang sebenar di tengah-tengah manusia. Ini dia orang dia. Ini bahaya tuan-tuan, bahaya sangat. Tak tasihun niat, tidak perbetulkan niat, ada satu benda yang sangat bahaya. Sebab tu daripada sekarang boleh tuan-tuan, insyaAllah. Walau bagaimana pun, bukan kita nak betulkan orang, bukan nak tengok orang, tuan-tuan tengoklah siapa dia. Walaupun 30 tahun buat usaha dakwah, tapi akhirnya apa yang terjadi? 30 tahun kita nak keluar 3 hari pun payah. Di 30 tahun buat usaha dakwah, tapi tanpa niat yang Islam, apa jadi? 30 tahun istiqamah tuan-tuan. Boleh tasyir orang, boleh hajar orang, berapa banyak orang yang keluar, tapi dia sendiri tanpa niat, tanpa perbetulkan niat, apa yang terjadi? Allah Ta'ala tak pandang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang kepada rupa paras kamu, kepada harta benda kamu, tapi Allah Ta'ala pandang kepada niat kamu, amalan kamu. Ya, ikhlas pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Kalau atas dunia ni pun Allah Ta'ala tak zahirkan siapa rupa sebenarnya, di akhirat nanti akan dihumban, akan disembah muka ke tanah terek tengah-tengah manusia. Sebab tu tuan-tuan yang boleh niat. Sebab tu kita kata niat ni paling penting. Innamal a'malu binniyat. Walaupun kita sahih paling besar sekali, yang paling sahih serta Al-Quran, kitab Sahih Bukhari, walaupun memulakan kitab dia dengan kitab Badil Wahyi, kitab permulaan bagaimana wahyu turun, tetapi hadis yang pertama yang dinyatakan ialah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Imam Nawawi dan hadis Arba'in, hadis 40, hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan pelajarilah niat, pelajarilah niat, pelajarilah niat. Sebab niat, berapa banyak orang yang niat dia baik, niat dia bersih, baik, dia tak pernah pergi haji kerana tak ada kesempatan untuk dia rezeki, tak ada semua, tapi dia dapat pahala haji mabrur kerana niat. Ini niat. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala yang maha besar. Jadi ini bertitik tolak tuan-tuan yang mulia daripada kita buat usaha dakwah. Nafi makhluk, isbatkan Allah Ta'ala, nafikan semua benda, isbatkan Allah Ta'ala untuk mengatakan Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang cipta, Allah yang bagi rezeki, Allah yang buat segalanya. Termasuk rezeki itu ialah keluarnya kita jalan Allah SWT, taufik hidayah Allah Ta'ala bagi kita dapat buat taat. Rezeki yang besar tuan-tuan, rezeki yang besar, pendapat yang betul, ilmu yang betul, kefahaman yang betul, rezeki yang besar. Dan pelajar-pelajar kan, bukan sekadar betul, betul tapi dari segi kefahaman, faham yang betul. Maka bagi dia faham yang betul. Sebab tu tuan-tuan, ini benda-benda yang kalaulah kita tumpu kepada haji, bila kita keluar jalan tumpuan kita untuk bersihkan hati, tauhid tu, tauhid nak betulkan, insya-Allah kita keluarlah berapa lama pun kita tak rasa banyak lagi benda yang kita dapat. Tauhid tu, tauhid kita betulkan, tauhid kita betulkan. Lepas tu kita kena sembahyang, taubat. Masa kita memang suruh taubat. Sebab kita banyak benda kita bersama, banyak benda. Bahkan untuk dosa syirik ni Allah, Rasulullah SAW yang tahu. Semua ajar pada kita doa untuk selamatkan diri dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh
Wastaghfiruka lima la a'lam. Itu doa yang kita biasa baca kan. Ya Allah, aku minta ampun kepada-Mu Allah daripada, aku minta berlindung dengan-Mu ya Allah daripada mensyirikkan Engkau dalam keadaan aku sedar, dan aku minta ampun banyak-banyak kepada-Mu ya Allah dalam keadaan aku tersyirik, aku terlaku perbuatan syirik kepada Engkau dalam keadaan aku tak sedar. Itu Rasulullah ajar doa kita, minta berlindung dengan Allah daripada mensyirikkan Engkau ya Allah. Aku minta berlindung dengan ya Allah daripada mensyirikkan Engkau dalam keadaan aku sedar, dan aku minta ampun banyak-banyak Allah kalau aku tersyirik Engkau dalam keadaan aku tak sedar. Maknanya dosa syirik ni dia punya halus dia sampai tahap kita tak sedar. Syirik masuk, dia punya merayap ke halus dia, lebih kecil daripada kuman. Tak sedar. Kalau penyakit yang doktor boleh teropong pun, ada dia ni terkena kanser, tak sedar. Kalau penyakit ini lagi penyakit hati lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan yang mula usaha dakwah ni memang usaha rahmat besar tu. Siapa yang betul-betul buat usaha dakwah ni, dia memang dia mesti akui bahawa usaha dakwah terhutang budi. Dia terhutang budi dengan usaha dakwah, banyak hutang budi. Hutang budi tu hutang, banyak benda dia hutang. Dia tak akan rasa dia bagi sumbangan. Salah, saya telah buat salah tu, syaitan betul-betul buat macam tu. Ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Salah, itu syaitan, perkataan syaitan tu. Kita bila jumpa orang Islam, bila jumpa saudara Islam, apalagi kita jumpa sama-sama ratang susah ni, huwa khairun minni, kita kena sebalikkan perkataan syaitan. Dia lebih baik daripada saya. Dia kata macam tu, bahawa betul, bahawa boleh satu hati. Huwa khairun minni, dia lebih baik daripada saya. Walaupun dia baru 3 hari, baru pertama kali 3 hari keluar, huwa khairun minni, dia lebih baik daripada saya. Dia kata macam tu, dan hati kita tu, dia kata macam tu, baru boleh betulkan niat, boleh bersihkan hati. Kamu mana kita kata ana khairun min, saya lebih baik pada dia, dalam begitu Allah Ta'ala malu. Ketika kita kata lebih baik daripada dia, bahkan kita keluarkan perkataan-perkataan yang kesak, kasar kadang-kadang terhadap dia, menyebabkan dia terasa kecil hati. Kata pada masa kamu mengeluarkan perkataan pada dia, kamu kena rasa malu. Masa itu malaikat mencaci, Allah Ta'ala tahu bagaimana keadaan kamu yang sebenar. Mungkin dia itu lebih dekat dengan Allah daripada kamu. Dan sebab itu tuan-tuan yang mulia, usaha dakwah, usaha yang bagi hati ni, kita kena buat usaha betul-betul, doa pada Allah sungguh-sungguh, minta pada Allah, ya Allah bagilah, ya Allah bagilah. Sikap macam orang lama-lama kan, dunia Zamanin kan, yang kita jumpa begitu tawaduk. Itu pertama kali begini Zamanin dulu kan, sejak dalam tuan-tuan tolonglah doa pada saya. Itu tawaduk lagi. Padahal dia tu mungkin orang yang kita tak lahir lagi, dia dah ada di dunia ni. Dia dah khidmat, dia dah apa. Tapi begitu. Ni yang kita nak belajar tentang sifat. Yang paling mahal ni sifat. Allah Ta'ala tak pandang amal tu, pandang sifat tu. Sifat tu. Bahkan ditempelak orang-orang yang buat amal bukan kerana Allah ni, akan ditempelak. Kalaulah manusia tempelak, kita malu, kita tempat. Kalau di tengah-tengah saya cakap macam orang datang tempelak, malulah saya depan tuan-tuan. Itu manusia. Ini Allah Ta'ala tempelak kepada orang yang buat amal tidak ikhlas kerana Allah, ditempelak oleh Allah. Pergilah kamu, carilah kamu kepada siapa yang kamu buat amal dulu, pergi saya minta pahala dengan dia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, bila usaha dakwah dia buat sungguh-sungguh, pasti dan pasti kita akan jadi satu hati kan? Satu hati kita sama bersaing untuk bangunkan agama Allah SWT. Bukan itu benda lain, itu semata kerana Allah. Dan inilah tuan-tuan yang mulia, untuk perkara ini maka kita kena korbankan, mau tak mau, masa diri dah korbankan supaya dia tak rosakkan niat kita. Dia tak rosakkan maksud hidup kita ni. Kita kena korbankan benda ni, diri, masa dan harta. Boleh tuan-tuan? Bangun bagi masa, insyaAllah. Bagi masa 4 bulan dulu, 4 bulan. Kita bagi laluan kepada orang yang nak keluar tunai, 4 bulan, 40 hari, insyaAllah. Bangun. Allah.
Ini sampai cepat. Malam insyaAllah. Bagi nafas. InsyaAllah. Lagi-lagi insyaAllah dia nak bagi masa 40 hari, 4 bulan. Lepas insyaAllah Allah Ta'ala terima kita. Sama-sama.